Dunia kafe ni aku pernah hantar Lala Move dekat sini. Kalau korang tengok video ni, aku hantar beans. Assalamualaikum. Dunia kafe. Ada barang Lala Move. Kopi. Lepas tu nak claim tol lagi. Okey. Boleh. Alright. Thank you. Sama. Tapi yang aku tertariknya dengan dia punya mango cheesecake ni jomlah order jap. Oh, ni lah mango cheesecake tu kan. Oh, nampak dah sedap tu. Boleh lah satu Hai, saya nak order mango cheesecake ni lah. Oh, ini Boleh lah ambil ini satu. Smoke dark oleo ni satu dengan mushroom soup satu ni lah. Alright. Kita tambah lagi tau. And the best thing kita ada, Wagyu skewer. kita pakai Wagyu A5. Boleh lah satu ni. Satu set. Satu set. Air ambil dunia legun air tambah lagi satu lah. Spanish latte. Alright. Aku try dulu wagyu dia. Bismillah. Aku kalau makan tak senang duduk tu, maksudnya sedap tu. Nasib baik tak berlari Spaghetti smoked duck aglio olio. Spaghetti dah sedap lah. Smoked duck dia pun best. Auto jadi favourite ni. Oh, sedap. Ini antara best seller lah kat sini. Mushroom soup. Oh, sedap gila. Dia punya soup best. Dunia Cafe ni ada dekat Kampung Baru KL. Dia ada 3 spot nak duduk. Dekat dalam ada, dekat luar pun ada. Dalam aircon. Satu lagi memang tempat lepak outdoor yang macam gini Lawa gila. Dekat belakang sana tu ada KLCC lagi. Dekat je. Kalau nak ambil gambar apa semua, lepak sini ngam. Mango cheesecake. Belakang sini nak ni lah sebenarnya. Sedap gila. Dia sama ada aku tak pernah makan ataupun memang sedap. Tapi aku rasa memang sedap. Tiramisu. Orang tua boleh makan, muda boleh makan. Oh, ni bentuk kuda laut lah. Semat gila, macam mana buat? Zas. So far semua sedap. Tak ada apa nak komplain. Tapi aku paling suka dia punya cheesecake tu. Alright.